Hai, have a nice day. Siap pemasangan kabinet aluminium di Kelang. Jadi untuk projek dapur kali ni, customer kita buat menggunakan quartz tabletop dan pintu menggunakan 4G glass design. Jadi untuk bahagian sebelah sini ada 2 layer drawer, tapi ada hidden drawer dekat bahagian dalam lah. So ada hidden drawer dekat bahagian sebelah sini. So satu tier drawer boleh support 35kg, ada fungsi soft closing. Dan untuk bahagian sini pula ada satu set sauce drawer. Ini tier yang pertama dan juga yang kedua. Dan kedua-dua ni pun ada fungsi soft closing. Untuk bahagian sebelah sini ada satunya ruang simpanan. Okey, ada 2 kompartmen, pintu dengan fungsi soft closing. Dekat bahagian bawah ada memasak, adanya 2 gas tray kita letak untuk owner kita simpan gas dia lah. Dan pintu dengan fungsi soft closing. Dan untuk bahagian sebelah sini ada 2 kompartmen lagi. Kalau saya buka bahagian sini ada satu kompartmen bahagian sebelah kiri dan satu lagi kompartmen dekat bahagian sebelah kanan. Dan pintu menggunakan fungsi soft closing. Untuk bahagian bawah sinki seperti biasa akan ada ruang bahagian bawah sinki lah untuk segala trap dia lah ataupun susun atur untuk sabun-sabun semua. Dan pintu menggunakan fungsi soft closing. Dan untuk bahagian atas ada dish rack. Bahagian sini adanya satu lift up door ke atas macam ni menggunakan glass black tinted. Dan untuk bahagian atas ni kalau saya buka anda akan dapat satu lagi bahagian simpanan yang agak banyak lah sampai atas. So tinggi dalam 4 kaki. Okay. So pintu ada fungsi soft closing. Untuk bahagian cooker hood pula kalau saya buka anda akan dapat satu ruang untuk letak dia punya cooker hood storage saja. Dan pintu ada fungsi soft closing. Dan untuk bahagian sini pula ada satunya lift up door. Okay. Menggunakan gas spring saja. Dan pintu boleh tutup macam ni. Dan bahagian atas adanya satu lagi ruang simpanan yang agak banyak lah. So body ni menggunakan full daripada aluminium. Pintu ada fungsi soft closing. Dan dekat bahagian sini pun ada lagi satu storage yang agak banyak lah. 1, 2, 3 sampai ke atas. So body kabinet ni menggunakan full daripada aluminium. So untuk anda yang nak dapatkan kitchen kabinet aluminium, anda boleh kontak saya ataupun anda boleh kontak mana-mana sahaja wakil Banner Kitchen yang berdekatan dengan anda. Itu sahaja daripada saya. Have a great day. Bye.